Berita Arab yang saya terima, dia kata bukan Saudi saja yang menentukan siapa boleh pergi ke Mekah. Amerika pun dia akan tentukan, sebab Mekah ialah bumi untuk umat manusia seluruhnya. Dengan mereka cakap, dia mengatakan bahawa Amerika pun ada hak untuk menentukan siapa pergi haji tahun ini. Ini akan ditentukan tahun 2025. Amerika ada hak untuk menentukan siapa yang pergi. Wah, habis ultimate. Dia ada perancangan. Ini bukan suara dia, suara lain. Dia hanya jauh cakap, apakah yang berlaku pada haji tahun ini? Wallahualam, kita berdoa. Tetapi Trump telah memberikan satu hint bahawa kita juga madakhil hajat la taghassul limalkat rabih faqat. Kita juga al-arab huwa rabbuna. Tuhan itu Tuhan kita sama. Dia mengaku Tuhan kita, Tuhan dia. Oleh sebab itu Mekah kita bersama. Bukan itu maksudnya. Maksudnya dia nak kuasai Mekah. Jangan kita salah faham. Mekah ialah bumi kami. Mereka telah isytiharkan. Lepas Jerusalem, kami ambil Madinah, Mekah itu bumi kami. Dan kita masih berkenaan dengan Arab Saudi. Satu benda aja. Bila hari itu Donald Trump umumkan tentang penguasaan terhadap Baitul Maqdis atau Jerusalem, sebelum ni nampak tak kita permainan-permainan dan agenda-agenda yang berlaku sebenarnya untuk melorongkan satu track. Ni pandangan saya dan pengamatan saya. Sebab dalam satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud, apabila Baitul Maqdis sudah dikuasai, maka selepas itu Madinah akan dikepung dan dihancurkan. Dan selepas Madinah dikepung dan dihancurkan, akan berlaku pertempuran yang besar. Selepas pertempuran yang besar akan berlaku penaklukan Konstantinopel. Dan bila berlaku penaklukan Konstantinopel, masa untuk Dajjal keluar sudah tiba. Kita tengok step ada 5 tadi. Mula-mula penguasaan Baitul Maqdis. Bila dah benar-benar totally Baitul Maqdis dikuasai oleh musuh, maka mereka akan mula mencari peluang untuk menjahanamkan Madinah. Bila Madinah dah dikepung, Madinah dah dihancurkan, pertempuran besar akan berlaku. Selepas pertempuran besar berlaku, akan berlaku penaklukan Konstantinopel yang keempat. Bila Konstantinopel dah ditaklukkan, Dajjal akan keluar. Sekarang kita lihat, bila mereka betul-betul dah menguasai Baitul Maqdis, dalam agenda The Hidden Hand, Baitul Maqdis ini akan dirajai oleh siapa di akhir zaman? Akan dirajai oleh siapa? Mereka tunggu siapa? Messiah yang terakhir, the false Messiah, Dajjal. Kita bayangkan kalau mereka dah dapat Baitul Maqdis, Dajjal akan duduk di sini. Sekarang ni Dajjal akan keluar dari mana? Dajjal akan keluar dari bumi Isfahan, dan di belakangnya ada 70,000 Yahudi yang memakai toyalisa. Isfahan di mana? Iran, Baitul Maqdis, ini law dan ini track laluan dia. Keluar daripada kawasan Isfahan, jalan dia nak pergi sini. Jadi sebelum Dajjal keluar, laluan-laluan ni harus dicantas lebih awal. Nampak tak? Sebelah Iran, Iraq, beres dah ke? Hancur, kucak-kacir dah. Sebelah tu Syam, Syria, hancur, kucak-kacir dah. Maksudnya laluan dan track ni dah jelas. Tapi satu benda terhalang, Arab Saudi di dalamnya ada Mekah dan Madinah. Jadi bila mereka dah benar-benar menguasai Baitul Maqdis, tunggulah masa untuk Madinah akan tiba. Sebab sekarang di atas gunung bergaram Jabal Habsyi sudah ada apa? Yang kita katakan sebagai istana Dajjal. Dia tak boleh masuk. Dia tak boleh masuk ke bumi Madinah. Tetapi juga Rasulullah menyebut bahawa satu masa, ingat tak hadis tentang ketukkan kaki Dajjal 3 kali tu? Bila Dajjal ketuk kaki dia, akan keluarlah manusia-manusia yang dikatakan bersifat munafik walaupun daripada dalam bumi Madinah. Ketukan yang kedua akan keluar lagi lelaki-lelaki dan perempuan. Ketukan yang ketiga keluar lagi. Yang tinggal yang betul-betul beriman. Walaupun kita rasa safe di situ, selamat di situ, tapi kalau yang kita tu ada bermasalah, kita juga akan terkeluar dan menjadi pengikut-pengikut Dajjal.
Jadi bila mereka dah menguasai Madinah, automatik laluan ni makin senang. Terus saja, lalu ke Iraq, lalu ke Syam, lalu ke Arab Saudi, terus ke Israel. Anda nampak tak benda ni? Jadi permainan yang dibawa ialah Wahabi vs Syiah. Orang hak lawan Wahabi akan dituduh Syiah, orang hak lawan Syiah dituduh Wahabi. Kita hak duduk tengah ni yang kena. Lawan hak ni, oh Syiah kena. Lawan hak ni, kita kena Wahabi. Ni je permainan. Sebab tu bila mula-mula mereka umumkan penguasaan Baitul Maqdis oleh Donald Trump, ada ura-ura bahawa dua negara Arab besar akan bertarung, akan berperang, iaitu Arab Saudi dengan Iran. Apa tujuan dia? Fahamlah, ikut law dan threat tadi. Jadi sekarang ni, di samping mereka nak cari Imamul Mahdi, sebenarnya antara salah satu agenda dia, mereka nak melorongkan track dan laluan yang mudah kepada raja terakhir mereka. Dan ingatlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah tentang kisah Nabi Allah Ibrahim dan Ismail. Mungkin ini adalah dari kacamata kerohanian guru-guru yang bersifat kesufian. Bila mana kita melihat anak Nabi Ibrahim, antara Ishak dengan Ismail, siapa yang kena sembelih? Ismail yang kena sembelih. Dan sembelihan Ismail itu keturunan dia adalah keturunan Arab sekarang. Dan kita lihat keturunan mana yang sedang disembelih dan dibunuh dengan sewenang-wenangnya sekarang untuk menjayakan misi ini. Ini adalah clue yang cukup penting. Hari ini di Riyadh, Arab Saudi dan di Jeddah. Tuan-tuan perasan tak? Benda ni agak sensitif. Tapi tak apa, berani kerana mati. Berani kerana mati, bukan berani kerana benar. Hari ini kerajaan Arab Saudi dah buat satu gambar menyerupai patung putera-putera mahkota dan mantan-mantan Raja Arab Saudi. Bila Nabi sebut wailul la ilaha illallah wailul lil arabi, Nabi sebut dalam hadis akhir zaman jelas bahawa celakalah kalian bangsa Arab. Bangsa Arab hari ini akan kembali menjadi jahiliah seperti zaman Nabi, kerana hampa akan buat kembali berhala. Dan hari ini kita tengok di Arab Saudi, tuan-tuan, adalah petanda akhir zaman. Apa jadi dekat Saudi hari ini? Dia ada satu indikator dan signal bahawa akhir zaman tu dekat sangat. Bermula dengan konsert Pitbull, konsert Salman Khan, konsert Mausim Riyadh. Yang terbaru ni, patung-patung raja-raja Arab Saudi telah dibina. Sampai saya takut, tuan-tuan, bila Nabi sebut ni benda ni lama dah, sampai umat Arab Saudi akan kembali menyembah berhala. Patung raja tu dah ada. Tinggal tak semua lagi. Tuan-tuan hati-hati. Taklah mereka akan kembali. Bumi itu dijanjikan untuk mereka, dan sampai hari ini pun mereka klaim mereka adalah Sya'bul Mukhtar, bangsa-bangsa pilihan Allah. Jadi berpindahlah mereka, terjadilah peristiwa pembelahan Laut Merah, sampailah ke semenanjung Sinai. Allah panggil Nabi Allah Musa untuk bermunajat. Berapa hari? Berapa hari Allah panggil bermunajat pada dia? 40 hari. Terlewat 2 hari, turun hari ke 42. Apa berlaku Bani Israel di samping Nabi Allah Harun? Apa berlaku? Sembah lembu. Tak boleh nak fikir. Why tak boleh nak fikir? Kenapa jadi seteruk ni Bani Israel? Drastik sangat tindakan mereka, drastik sangat apa yang mereka buat. Maksud yang kita tak boleh nak fikir, Nabi Musa belum mati. Nabi Musa tinggal 40 hari, Harun masih ada bersama mereka. Bila Musa Samiri suruh sembah lembu tu depan Nabi Harun, mereka boleh sembah. Pasal apa jadi lagu tu? Kurang-kurang kalau Nabi Allah Musa dah wafat, Harun dah wafat, generasi pun dah bertukar, okeylah kalau dia nak jadi sesat balik pun. Ni dua Nabi duk ada lagi, Harun duk bawah sekali dengan dia. Bila Samiri suruh sembah lembu, dia boleh sembah. Tak terfikir. Contohlah kita hari ni dah elok-elok ada ulama dengan kita duk semayang elok-elok, masuk seorang geng lain, kita kena sembah pokok bunga ni.
Maksudnya kalau hak pi sembah pokok bunga dalam keadaan kita duduk lagu ni, memang kita anggap teruk sungguh lah hang seorang ni. Dalam keadaan ulama duk ceramah hari-hari, duk cerita hari-hari, ni akidah sesat, ni terpeleok, ni syirik. Orang suruh sembah pokok bunga, terus pi terus. Jadi kita tak boleh nak fikir pasal apa dia boleh jadi lagu tu. Kalau ulama tak ada dah, orang alim banyak dah mati, okey lah kalau dia nak tersesat. Wah, sebab benda ni tersemai lama dah sewaktu mereka berada di bumi Mesir. Dan waktu berada di Mesir, mereka pernah minta dengan Nabi Allah Musa supaya dibuatkan patung sama seperti orang-orang di Mesir, yang menjadi perlambangan dan simbol bagi Allah. Nak bagi nampak juga nak menyembah tu. Ikutlah simbol lagu mana, lambang lagu mana. Yang penting Allah kita tak nampak tu, biar bagi satu simbol yang kita sembah tu nampak. Tapi dinafikan oleh Nabi Allah Musa. Hati-hati mereka sebahagian dah ada terkesan dengan penyembahan-penyembahan berhala yang hari-hari mereka duk lihat depan mata. Mari pula kepelikan, sebab bangsa Yahudi ni satu bangsa yang boleh dianggap mistik lah. Bab-bab mistik ni, patung daripada emas boleh bergerak pula dan bersuara pula. Memang hebat. Kalau kita lah ke mana? Ada seorang buat patung lembu dengan emas, lepas tu bergerak, lepas tu boleh sembang, boleh cakap dengan kita. Ke mana agak-agak? Payah juga Akulah Tuhan kamu yang sebenar. Sudah. Sembahlah aku wahai sekalian manusia. Padahal siapa duduk dalam tu? Siapa yang bersuara tu? Pak Cik Tan. Setan masuk dalam tu. Terpeleoklah. Kemudian bila Nabi Musa turun, Nabi Musa halau Samiri, bukan. Tapi ingat, bukan Samiri seorang, masih ada beberapa yang terpeleok ikut belakang Samiri. Yang kita duk cari hari ni, yang kita duk trace hari ni, suku Sakat hak sekali ikut Samiri tu pi mana lah ni keturunan tu. Hak jalur dengan ikut Nabi Allah Musa tak ada masalah. Hak jalur ikut Nabi Allah Harun tak ada masalah. Hak Saki Baki, hak ikut Samiri tu duk mana sisa-sisa keturunan tu lah. Mereka hidup, mereka berpindah randah, mereka berhijrah, mereka mungkin berkahwin, mereka beranak pinak, mereka menyebarkan keturunan. Tapi di mana mereka sekarang? Dan apa yang telah Samiri ajarkan pada mereka sepanjang bersama dengan tokoh tersebut? Samiri juga, sesetengah ulama kontemporari menyebut, dia ni sengaja direkrut dan disusuk masuk dalam kumpulan Nabi Allah Musa. Dia asalnya geng-geng Dewan Senat Fir'aun juga. Fir'aun ni macam ni lah. Fir'aun ni dia ada satu tagline, dia digelar mempunyai dua tapak kaki yang berkuasa. Dua tapak kaki yang berkuasa. Bukan macam Iron Man keluar api naik ke atas dah. Satu tapak kaki merujuk kepada bagaimana Fir'aun boleh melestarikan, menjaga dinasti dia. Sebab satu, dia mempunyai militer yang cukup ramai. Dia mempunyai senjata yang hebat, logistik yang banyak, ahli-ahli perang, askar dan tentera yang cukup ramai. Ni kekuatan pertama dia. Yang kedua, kerana dia ada dewan ahli senat penyihir-penyihir, geng-geng ahli sihir. Kalau dia mimpi, hak ni lah tukang takbirnya. Kalau dia nak berjalan, hak ni lah tukang ramalnya. Kalau dia ada buat tu, hak ni lah tukang ceritanya. Jadi nak jadi cerita, pertarungan berlaku antara ahli-ahli sihir ni dengan Nabi Allah Musa. Tapi mereka kalah ke menang? Mereka kalah. Bila mereka kalah, inilah mereka susuk salah seorang ahli mereka dalam kumpulan Nabi Allah Musa. Itulah dia Musa bin Zafar. Nabi Allah Musa, Musa bin Imran. Musa bin Zafar itulah Musa As-Samiri.
nisbah kepada tempat kelahiran dia, bumi Samirah, Iraq. Itulah yang terjadi. Allah hukum Bani Israel 40 tahun sesat di padang apa? Padang teh. Bukan macam teh Cameron tu. Teh, T-I-E-H. Padang tu nama padang teh. Kisah manna wassalwa, kisah 12 mata air, famfajarat min husnata asyrata aina qad alima kullu unasi. Cerita nak balik semula ke Mesir sebab makanan ada satu jenis je. Hak ni je hari-hari boring, hak ni je hari-hari muak. Kalau kita duduk Mesir dulu, walaupun hamba, walaupun kuli, macam-macam makanan kita boleh makan. Perangai. Bila kekurangan makanan dan air, mereka merungut dengan Nabi Allah Musa hingga keluarnya ular-ular kecil yang berbisa yang mematuk-matuk mereka, bukan mematikan tetapi memerikkan dan menyiksa. Akhirnya buatlah apa dia, serpent of bronze tu, ular tembaga tu kan, hak lilit pada macam batang salib tu. Siapa yang kena patuk tengok pada ular ni sembuh. Mari siapa yang kena patuk tengok pada ular ni sembuh. Mari siapa yang kena patuk tengok pada ular ni sembuh. Jadi sebab dia ada kuasa penyembuhan, gambaran tadi, simbolik tadi sekarang ni berada pada logo apa? Logo kesihatan sedunia, WHO. Gambar apa? Gambar apa? Ular berbelit. Kuang-kuang gambar jarum ke tak? Kesihatan. Gambar pil ke, gambar ubat ke, apa kena mengena ular dengan kesihatan? Badak air boleh, labi-labi boleh. Pasal apa tak pilih binatang-binatang tu? Perlu ular tadi. Mungkin ini adalah sebahagian-sebahagiannya yang perlukan penjelasan lebih lanjut dan terperinci, yang boleh dianalisiskan lagi. Adakah mempunyai berkaitan atau sebaliknya? Baik. Bumilah yang dijanjikan sampai dah di sempadan. Tapi bila tengok orang Kanaan, orang Amori, orang Yabus, orang tu, Allah, tubuh besar-besar weh. Tubuh kekar-kekar, tinggi-tinggi, sado. Istilah bahasa moden kan, sado dah. Tapi kita tak sedar, sado tu merujuk kepada besar dan bodoh. Penakut. Bila Nabi Musa ajak mereka masuk berperang lawan orang-orang dalam ni, apa yang surah Al-Baqarah cerita? Izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pergilah kamu wahai Musa bersama Tuhan kamu sekali, ajak Tuhan kamu pilah berperang. Inna hahuna qa'idun. Kami di sini tunggu. Kalau menang kami masuk, kalau kalah kami lari. Kalau menang kami masuk, kalau kalah kami lari, tak jadi masalah. Hak jadi masalah, izhab anta wa rabbuka. Nak perang sangat, pergilah kamu wahai Musa sekali dengan Tuhan kamu. Tuhan Musa tu siapa? Allah. Celupak ke tak celupak? Celupaklah. Sampai Nabi Allah Musa rasa malu. Bak penakut perang, bak takut mati ni bukan hari ni. Orang-orang Yahudi Zionis Bani Israel ni takut mati. Dulu lagi penakut dah nak berperang. Dan masa tu jugalah selepas kewafatan Nabi Allah Harun. Harun wafat sebelum tu, setahun kemudian baru wafat Nabi Allah Musa. Turunlah malaikat Allah Israel alaihi salam. Israel datang menyerupai manusia, datang bawa pesanan daripada Allah, suruh tanya Nabi Allah Musa, wahai Musa, kamu ni nak mati ikut umur yang Allah tentukan dan takdirkan ke kamu nak minta tangguh umur kamu?
Tanya Nabi Allah Musa. Kalaulah kita kata Nabi Musa tu umur 100, kamu nak mati dengan umur Allah tetap 100 ke? Kamu nak minta tangguh lagi? Nasib baik Nabi Musa yang ditanya. Kalau Israel mari menyamak jadi orang, tanya kita agak-agak bagaimana? Ustaz, kira hak Allah tetap tu 55, tapi kalau nak tangguh pun boleh. Agak-agak hak mana kita pilih? Jangan saya seorang, samalah orang lain pun. Agak-agak pilih hak mana? Hak 55 ke minta tangguh lagi? Minta tangguh pula tu. Sebab tu karakter bila Allah sebut tentang mati dalam Quran, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila datang ajal seseorang, tidak dilewatkan walau 1 saat dan tidak dipercepatkan. Bila Allah sebut tentang mati dan kewafatan, karakter yang disebut cepat dulu ke pelewat dulu? La yastakhiru dulu. Sebab maintain mentaliti manusia ni, bila sebut bab mati, nak mati cepat ke mati lambat? Tok Imam nak mati cepat ke mati lambat? Nak mati lambat lah ke Tok Imam pun. Kalau bab mati semua nak mati lambat walaupun tak tahu. Mentaliti ni Quran Sunnah. Dia sebut la yastakhirun wa la yastaqdimun. Okey. Baik. Bila mari tanya lagu ni, dia dah serabut dah dengan perangai orang-orang Bani Israel ni. Dah lah serabut dengan hak tu. Mari pula Israel tanya bab persoalan mati. Lalu apa jadi? Nabi Allah Musa tampak muka Israel tercabut mata. Baca Bukhari, baca Muslim hadis. Nabi Musa tampak Israel terkeluar biji mata. Lalu Israel naik menghadap Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, mengapa kamu hantar aku, kirimkan aku kepada manusia yang tak mau mati? Lafaz hadis sebut, lalu Allah memperbaiki kembali mata Israel, suruh turun sekali lagi. Tanya balik persoalan ni. Kali ni kalau dia nak mati hak Allah tetap, go on. Kalau dia pilih nak tangguh, cara tangguh dia ialah kena cari seekor lembu. Lembu ni kena duduk belakang lembu. Duduk alik belakang lembu, angkat tangan ni, tepek di punggul lembu. Besar mana tapak tangan tu, tanda molek ni punggul lembu ni, akak. Agak-agak hak bekas tapak tangan kita saat ni, kalau bila bulu sosok berapa ribu bulu. Hak penuh tapak tangan ni. Bayangkanlah kalau kita bila sosok bulu hak penuh tapak tangan ni berapa ribu. Koya-koya ya, berapa ribu? Bodoh-bodoh. 10,000. 10,000. Selah bulu setahun tangguh dia. Pak kalau 10,000? 10,000 tahun. Tapi Nabi Musa pilih mana? Pilih Allah tentukan. Bayangkan kalau Nabi Musa pilih kat ni, hidup lagi ke tak Nabi Musa tadi? Hidup lagi sekali dengan kita. Dan kita pun mungkin berasa sedap. Berapa berasa sedap tu? Ya Nabi Allah Musa, berapa umur Rasul lagi? Umur saya baru 3,000. Ada berapa lagi? 7,000. Sedap. Lambat lagi nak kiamat lagi tak wafat dia, tak kiamat lagi lah. Jauh lagi lah masa tu dah. Tu perkiraan yang kita kata bukan nak menghina Rasul dah, cuma nak royaknya lagu tu lah. Allah buat tu comel dah, pilih hak ditentukan dia. Tapi nak mati lagu mana? Boleh buka lagi hadis. Nabi Musa minta, kalau ni lah sempadan dia ni, kalau hamba ni duk alik Palestin, tu alik puak-puak dia, seorang duduk atas lain sempadan ni, ambil batu sebutir, baling sejauh 1 kali lontaran. Kalau kamu nak wafatkan, wafatkanlah sejauh lontaran batu tu. Sebenarnya Nabi Musa nak mati dalam ni tempat suci, tapi sebab malu kepada Allah dengan perangai Bani Israel tadi, sekurang-kurangnya dekat dengan tempat suci sejauh lontaran batu. Jadi adalah
pemakaman Nabi Allah Musa di atas gunung Nebo. Waktu Rasulullah cerita ni dekat sahabat, Rasulullah kata, sekarang ni kita berada di bumi Madinah. Kalau lah ni aku cerita kita duduk tempat tu, pasti aku akan tunjukkan pada kamu itulah tempat pemakaman Nabi Allah Musa. Satu tanah yang berpasir dan berbatuan merah. Okey. Bila mati Nabi Allah Harun, mati Nabi Allah Musa, siapa nak buat masuk Bani Israel ni? Siapa nak pimpin mereka? Siapakah dia peneman yang bawa ikan sewaktu pergi cari Nabi Allah Khidir? Siapa? Hak teman Nabi Musa cari Nabi Allah Khidir dalam surah Al-Kahfi tu siapa? Hak tukang bawa ikan tu siapa tu? Nabi Yusha. Yusha bin Nun bin Yufraim bin Yusuf alaihi salam tu cicit Nabi Allah Yusuf. Dalam agama Kristian dia disebut Joshua. Joshua tu Nabi Allah Yusha. Dialah yang memimpin Bani Israel berperang. Masuklah berperang hari Jumaat. Ting 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 sampai waktu asar. Nak menang ni. Bani Israel dipimpin oleh Nabi Yusha nak menang dah. Tapi bila lebih dah waktu asar, kebimbangan mula datang pada diri Nabi Allah Yusha. Sebab apa? Sebab bila matahari terbenam, malam tu jatuh malam apa? Malam tu jatuh malam Sabtu. Dan hari Sabtu adalah hari yang mulia di sisi bangsa Yahudi. Tidak boleh sesekali berlaku pertempuran, peperangan, apatah lagi menumpahkan darah. Maksudnya bila matahari jatuh kena berhenti. Sedangkan kita nak menang, ruginya kalau kita tak ada menang sebelum mentari jatuh. Lepas ni kita kena berstop dah. Bila kita stop, orang boleh lari, orang boleh strategi balik, orang boleh reka plan baru lagi. Kita kena menang juga. Masa inilah Nabi Allah Yusha berdoa dan bermohon kepada Allah agar pergerakan matahari terhenti pada paksi dia. Stop matahari, tak jalan masa. Peranglah, perang sampai menang. Bila menang Bani Israel ke atas orang-orang bumi Kanaan, barulah matahari bergerak balik. Inilah kisah tertahannya matahari di tangan Nabi Allah Yusha. Ada clue tak dalam kisah ni? Ada clue tak dalam kisah ni? Baik. Sekarang ni saya nak mengajak tuan-tuan berfikir. Saya bukan nak mengesahkan, ini bukan suatu kepastian. Tapi sebelum ni, bila kita sebut tentang sains, kita diajar bumi dan planet-planet lain mengelilingi matahari. Matahari tetap, bumi dan planet lain keliling matahari. Bila nak suruh berhenti masa, sepatutnya Nabi Allah Yusha minta matahari berhenti ke bumi yang berhenti? Matahari tak bergerak, hak lain pusing. Patut kalau nak berhenti masa, Nabi Yusha perlu doa matahari berhenti ke bumi yang berhenti? Patut bumi yang berhenti. Tapi hak sebenarnya lagu mana? Suruh kawan ni berhenti. Maksudnya siapa yang diam, siapa yang bergerak sekarang? Bumi diam, matahari yang bergerak ke? Matahari diam, bumi yang bergerak? Sini kita akan dapat clue dia. Sepatut Tuhan akan memperbetulkan, silap tu kamu minta matahari berhenti. Sepatut kamu kena berdoa bumi lah berhenti. Sebab bumi yang keliling matahari. Matahari duduk tetap dah. Jadi bila matahari berhenti, kita akan dapat gambaran. Ni saya ajak berfikir. Saya bukan ahli sains. Tentu ada sesuatu yang boleh kita fikirkan kembali tentang teori-teori sains yang dipersembahkan kepada kita sebelum ini. Baik, masuklah menang. Inilah Bani Israel masuk kembali dan mereka mendakwa ni tanah dia. Sekarang tengok, bumi asal bumi ni milik siapa?
Milik siapa? Asal kalau kira cerita tadi, milik siapa? Kalau nak kira orang Nafutiyah tu lagi berhak, orang Kanaan lagi berhak, Amorik lagi berhak, Yabusiyah lagi berhak, Fonisia lagi berhak, Filistin lagi berhak. Dia mari masuk berperang. Tiba-tiba yang selalu dia canangkan ialah apa? Yang selalu mereka canangkan terhadap Rasulullah dan agama ini, agama Islam, ditebarkan melalui mata pedang, peperangan, bunuh orang, cincang orang, tawan orang. Itulah Islam, agama keganasan, agama teroris. Time kita dia kata ganas, tapi time dia nak masuk ni, orang bagi laluan ke kena berperang, kena perang. Bumi ni bukan bumi dia. Dia masuk bumi orang, bunuh orang dalam tu, cincang orang dalam tu. Pasal apa tak dipanggil keganasan? Pasal apa tak dipanggil teroris? Kalau itu dakwaan terhadap Nabi Muhammad dan sahabat sebelum ni. Tapi sebab kita ada Tuhan yang sama, agama yang sama, kita sedar. Mereka masuk dan berperang atas perintah siapa? Perintah siapa ni? Nak masuk bumi Palestin, siapa yang suruh? Oh, Allah kan? Jadi bila kita ada panduan wahyu, kita tak fikir dah mereka bunuh orang, kita tak fikir dah mereka masuk rumah orang, kita tak fikir mereka masuk bumi orang. Yang kita nampak apa yang mereka buat, perintah Allah. Jadi kita tak akan tuduh perlakuan mereka ni teroris, kita tak akan tuduh perlakuan mereka keganasan, kita tak akan tuduh perlakuan mereka rampas hak orang. Samalah demo, jangan sekali-kali tuduh apa yang Nabi buat tu ganas. Sebab Nabi buat bukan kehendak dia, tapi perintah. Kalau memahami agama secara tepat dan benar, itulah dia. Kalau kita nak buang atas perintah Allah, mereka lebih awal boleh dituduh teroris dan menceroboh bumi orang. Tapi kita tak pernah kata, kita faham itu perintah dalam agama oleh Allah. Jadi hari ini janganlah tuduh Islam tu disebarkan melalui mata pedang, ganas, tawan orang, cincang orang. Benda lebih awal dah berlaku depan mata sebagai bukti. Tapi sebenarnya pengingkaran terhadap Nabi Allah Harun dan Musa, Allah dah tarik balik dah the promised land ini daripada bangsa Yahudi. Allah dah tarik dah, tapi mereka tetap mengaku-ngaku bumi ini milik mereka. Atas dasar dengan Nabi Yusha tadi. Sampailah lepas Nabi Yusha meninggal, mari pemimpin kedua, Izkil bin Boza. Mari pemimpin ketiga, Khalid bin Yuqanna. Sampailah pemerintahan 12 hakim Bani Israel. Ada Otnil, ada Ehud, ada Samgar, ada Deborah, ada Gideon, ada Lota, ada Yair, ada Yefta, ada Ebzan, ada Elon, ada Abdul, ada Simson. Itulah 12 hakim Bani Israel. Berakhir dengan Simson. Simson tu di sisi mereka, di sisi kita itulah Nabi Allah Syam'un. Samson and Delilah, itulah dia. Delilah tu bukan lagu Kristen Samson and Delilah, Nabi Syam'un, yang Rasulullah cerita dalam hadis, dalam banyak-banyak nabi, inilah seorang nabi yang dia masuk ke syurga, dia seorang-seorang, tak ada pengikut belakang dia. Orang lain dah ramai, ni ada beratus, ni ada puluh, ni ada sikit, tapi dia seorang-seorang aja. Tak ada orang belakang dia, pengikut dia. Dan Nabi Syam'un jugalah ada keterkaitan dengan hadiah daripada Allah tentang apa? Takkan tak tahu cerita Nabi Allah Syam'un. Nabi Allah Syam'un ni yang jadi seorang-seorang, dia bagi kekuatan fizikal yang cukup luar biasa. Kalau hakim-hakim sebelum ni ada masalah berperang ke, beradu tenaga kekuatan, mereka ada pengikut. Hak ni dia pergi seorang. Dia tak panggil orang, dia tak menyusahkan rakyat dia.